Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Colors and promises, how to be brave, how can I love when I'm afraid to fall, but watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua hadirin ya. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan ribuan terima kasih ataupun mengucapkan selamat bertukar kepada Puan Nur Adina Abu Bakar ya, PPM sekolah kita yang akan bertukar ke sekolah Kebangsaan Cepuh ya. Saya bagi pihak pengurusan sekolah mengucapkan ribuan terima kasih sepanjang usaha dan bakti yang telah dicurahkan oleh Puan Nur Adina ni ya. Puan Adina ni seorang yang berkomitmen tinggi ya, berkomitmen tinggi dan begitu prihatin tak ada apa saja usaha yang dilaksanakan. Saya seronok dengan Puan Adina ni sebab kalau dia jadi bendahari tengok dia kutip tak kira lah ya. Hebatnya Puan Adina, seorang yang hebat, telah ditukarkan ni merupakan satu kehilangan sekolah ya, kehilangan sekolah madrasah, seorang yang berdedikasi apa kena ya, sebab kita sebagai penjawat awam ni perlu sentiasa berada dekat dengan keluarga untuk melihat anak-anak kita yang besar dan berbakti kepada keluarga kita. Itu sebab kalau jauh ni susah sikit lah. Dan saya ucap tahniah lah kepada Puan Adina dapat sekolah pendekatan, dan saya harap ya mungkinlah sepanjang tempoh saya berkhidmat bahawa saya mungkin ada beberapa perkara yang terguris kepada Puan Adina. Saya mewakili diri saya dan mewakili semua guru-guru dan staf di sekolah bahasa memohon kemaafan. Dan saya harap walaupun telah bertukar, mungkin kenangan dan nostalgia sepanjang berada di sekolah mungkin tidak dapat dilupakan ya. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khas buat Puan Dina yang akan bertukar ke sekolah baru, tahniah saya ucapkan sebab dapat bertukar ke sekolah baru. Seperti ini saya ucapkan terima kasih atas segalanya, segala
pengorbanan dan bantuan yang telah Dina hulurkan kepada saya khasnya dan kepada sekolah amnya. Saya doakan semoga Dina terus berjaya di tempat baru nanti. Dan ini saya nak ambil kesempatan minta ampun, minta maaf kalau ada salah dan silap saya selama kita bersama di sekolah dasar. Nanti ada masa datang menjenguk kami di sini, insyaAllah. Saya doakan semoga Dina terus berjaya di tempat baru, insyaAllah. Okey, bye-bye Dina. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berat hati minat berkata-kata, tapi apakan daya, masanya telah tiba juga. Di sini saya Cikgu Muhammad Wadi Zakaria selaku penyaras pendidikan PPKIS Kelasah ingin menzahirkan ucapan selamat maju jaya kepada Puan Dina yang akan berpindah bertugas di SK Cepo. Selamat maju jaya di sekolah yang baru, dan juga kami di sini juga ingin merakamkan ucapan terima kasih segala atas khidmat bakti dan juga sumbangan Puan Adina kepada murid-murid PPKIS Kelasah. Sesungguhnya pengorbanan dan juga segala kerja buat Puan Dina adalah yang terbaik. Secara peribadi, saya sendiri ingin menyusun jari memohon ampun dan maaf sekiranya ada kesalahan, salah dan khilaf sepanjang pengenalan kita. InsyaAllah jika ada masa dan ruang kita akan berjumpa di lain tempat. Kami warga PPKIS Kelasah mendoakan agar dikurniakan kesihatan yang baik, sihat badan, dan semoga berjaya di sekolah yang baru. Bye. Puan Adina, selamat bertugas di tempat baru. Semoga semakin berjaya. Terima kasih selama ini jasa di SK Kelasah. Hai Dina, selamat bertugas di sekolah baru. Jangan lupa kami di sini. Assalamualaikum dan salam sekelas. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah buat Adina, serta saya doakan semoga Adina terus cemerlang dan cergas di tempat yang baru. Semoga Allah memudahkan urusan Adina di sekolah baru dan jangan lupa kami di sini. Bye. Terima kasih sekalung budi atas segala jasa dan bakti, atas senyum dan tangis bersama kami. Maaf atas segala salah dan silap. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Selamat bertugas di tempat baru. Semoga terus cemerlang dan jangan lupakan kami di sini. Bye now. Kata ini ingin memohon kemaafan kepada Kak Dina jika saya ada melakukan kesalahan dan kasar bahasa, gurau, senda yang tak kena. Mohon maaf sekali lagi dan semoga Kak Dina berbahagia, happy dan sukses di tempat baru. InsyaAllah ada rezeki kita boleh berjumpa di lain masa. Assalamualaikum. Terima kasih untuk semua bantuan, pertolongan Kak Dina sepanjang di SK Kelasah. Selamat maju jaya di tempat yang baru. Tahniah Kak Dina, semoga Kak Dina sentiasa sihat dan sukses di dunia dan di akhirat. PPKIS Kelasah ucapkan selamat maju jaya dan jangan lupakan kami dengan Dina.